أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan mul kitab Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat sama-sama kita solat maghrib secara berjemaah. Lalu dapat pula kita berkumpul di dalam majlis ilmu bagi meneruskan bacaan kitab Fatih Faridatul Faraid yang dikarang oleh Syekh ni Abdullah Al-Jambuwi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada muka surat yang ke-19. Dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sebelum ni kita dah bahas. Kena ingat dah. Kelas-kelas yang lepas ataupun perkara yang telah kita beritahu pada kelas yang lepas, kita kena ingat. Kenapa? Kerana kita nak bawa kepada nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita kena guna. Antaranya contoh kita kata wajib akal. Ingat lagi wajib akal tu apa? Bila sebut wajib akal, perkara tu mesti ada, tak boleh tak ada. Akal kita tak boleh fikir perkara tu tak ada. Contohnya apa? Ni kita ulang kaji sikit lah, murajaah. Apa contoh wajib akal ni? Iaitulah tiap-tiap jirim mesti mengambil ruang, betul tak? Wajib akal tu. Sebab itulah kita dan sebab itu jugalah kita kata tak boleh kita kata kepada Allah Ta'ala itu bertempat. Sebab Allah Ta'ala bukan jirim. Sebab bila kita khabar, bila kita kata jirim, wajib akal mesti bertempat. Faham baik? Sebab tu tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Kerana Allah Ta'ala tak sama dengan perkara yang baru. Jadi bila kita berpegang kalau kita berpegang dengan Allah Ta'ala bertempat, hati-hati tu akidah yang salah. Bila ataupun orang yang berpegang dengan akidah, orang yang berpegang dengan Allah Ta'ala bertempat ni bahaya. Ulama kata sekiranya membawa kepada perkara itu membawa kepada Allah Ta'ala itu baharu, maka kufur. Yang kedua, bila dipegang Allah Ta'ala bertempat tapi dia sandarkan tempat itu yang layak bagi Allah Ta'ala. Kata tempat mana? Tempat yang layak bagi Allah. Allah Ta'ala ada tangan yang layak bagi Allah Ta'ala. Orang ni fasik. Kita tak boleh hukum orang yang pegang Allah Ta'ala tempat ni kufur lalu, tak boleh. Kita kena check balik sebab ni terperinci, tak boleh kita main pukul rata je. Mu kufur ni. Allah Ta'ala ada tangan, kufur.
Tak boleh kita, tak boleh kata lagi. Kena check lagi, kena tengok lagi. Selagi tak zahir dia, kufur dia tu tanggung atas Islam. Walaupun pegangan dia salah dosa dia. Dah, tengok baik. Tu perkara yang perlu kita faham. Dah. Antaranya juga wajib ada apa? Hukum adat. Hukum adat kena ingat juga. Hukum adat ni berubah-ubah. Kena berubah. Api membakar. Hukum adat api membakar ya pada adat. Maknanya boleh berubah. Maknanya api kadang-kadang boleh juga tidak membakar. Tu pegangan kita. Jangan kita kata mesti. Tak boleh pegang dengan mesti tu. Membawa kepada kita tolak akan wahyu daripada baginda Nabi. Takut lagi akhir-akhir sekali kita buat kalau ada api mesti terbakar. Kalau ada pisang mesti terpotong. Tu. Makan ubat Panadol mesti baik. Bila makan mesti kenyang. Bila pegang dengan hukum mesti tu ataupun dengan mesti kita bahayalah. Gigi dia pegang orang mati dak mesti dah bangkit balik. Tu. Bawa kepada pegangan, bawa kepada kita tolak risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pegangan yang bahaya. Kita kena hati-hati. Ataupun dia kata apa? Hukum adat ni dia kata memang sifat tabi'i. Ada tak? Tadi lazim malzum ada dalam kitab Arab dia panggil lazim malzum. Mesti. Kalau bila kau mesti kau tak boleh nak canggah bila kau mesti api mesti membakar, tak boleh canggah tak boleh api tu tak membakar, tak boleh tu pegangan yang salah. Ataupun dia kata memang sifat api. Dia kata pada pegangan orang panggil tabi'iyah. Iaitu dia pegang hukum adat ni dengan mana tabi'iyah. Contoh, memang sifat makanan itu mengenyangkan. Ni salah ni. Salah. Kerana kita pegangan kita yang ta'thir, yang mu'athir, yang memberi kenyang, yang memberi kesan, yang membakar, yang memotong semua. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pegangan yang salah lah ke? Pegangan yang salah kita kena bila kita dengar kita boleh tolak. Kita kenal yang salah bukan kita nak pegang. Kita kenal yang salah untuk kita nak tolak perkara tersebut. Habis. Banyak lagi Muqallid yang muqallid tu. Habis. Kita masuk kepada perbincangan kita, iaitulah satu perbincangan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil sifat kamalat. Ingat, kita wajib kita kenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua. Yang pertama, wajib kita kenal sifat Allah Ta'ala secara ijma'. Yang kedua, wajib kita kenal sifat Allah Ta'ala secara tafsili. Secara ijma' dengan makna umum. Dengan makna umum. Adapun wajib kita kenal sifat Allah Ta'ala dengan tafsili itu. Tafsili dengan makna terperinci. Berapa? 20 sifat tu yang kita akan belajar. Yang tu nantilah. Tapi perbahasan kita sini iaitulah wajib kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ijma'. Sifat Allah Ta'ala yang ijma' ni macam mana pegangan dia? Iaitulah dengan kita beriktiqad. Kita berpegang. Semua sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kesempurnaan, maka Allah Ta'ala lemah. Maka lemah pada Allah Ta'ala tu mustahil. Tak boleh lah. Tuhan tak boleh lemah lah. Lepas tu kita nak pegang ni. Ni perbahasan kita. Ingat baik. Ni. Jadi musannif kata dah wajib kita berpegang dengan sifat kesempurnaan, sifat kamalah. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu sifat kekurangan. Mana dalil dia? Ni kita nak masuk. Dalil qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid dahrain amin ya rabbal alamin. Dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan,
tentu Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Tu orang panggil perkara yang mahsur. Ada orang panggil kalau tidak A, B. Dia antara dua tu je. Mahsur. Tidak ada yang ketiga. Kalau Allah Ta'ala tak sempurna, Allah Ta'ala kurang. Tu. Dan kekurangan. Ni. Dan kekurangan atas Allah mustahil. Ni. Kita orang Islam, kita memang berpegang dah. Kita memang pegang. Allah Ta'ala tu wajib mesti bersifat dengan sifat yang sempurna. Sebab apa kalau kita tak pegang gitu, maka kufur kita. Kalau kita kata Allah Ta'ala lemah, kufur kita. Tapi tengok Musa ni bagi lagi. Kerana apa? Tengok. Kerana apa kalau kita kata, Allah. Kenapa kita kata kekurangan itu mustahil atas Allah? Tengok. Kerana kalau ia bersifat ia Allah dengan sifat kekurangan. Contoh dia apa? Seperti tak ada kudrah. Allah Ta'ala tak ada kudrah. Masalah ni dengan mana contohnya? Tentu tak ada alam ini tu. Sebab kalau kita kata kalau Allah Ta'ala tak kuat, tak ada kuasa, maknanya lemah. Kalau lemah macam mana nak menciptakan alam ini? Kalau kita kata Allah Ta'ala tak ada kudrat, maka tak ada alam ini. Musa ni hebat. Dah lemah, tak boleh nak buat alam ni. Dan tengok dah. Dan tak ada alam ini tidak sebenar. Tak ada alam ini tidak sebenar. Batil lah. Tak ada alam ni sekarang ni. Tak ada alam sekarang ni. Batil lah. Sebab apa? Sebab dengan orang panggil dengan dalil musyahadah. Ada orang panggil dalil daruri ni. Kita tengok. Kerana kita lihat adanya. Tengok. Musa ni menggunakan dalil musyahadah ataupun kita kata dalil daruri ni orang panggil. Ni. Maka dalil ni semua orang akan terima. Tak ada alam ini batil. Sebab apa? Kerana ni semua orang dah lihat bahawasanya alam ni dah ada dah dengan mata musyahadah. Tak ada orang boleh tolak. Ni dalil yang orang panggil dalil yang qat'iyah ni, dalil yang tak boleh orang nak tolak dah lah. Semua orang akan setuju benda tu. Alam ni ada. Mu tengok dengan mata mu sendiri. Orang akan terima benda tu. Maka bila alam ini ada, menunjukkan orang yang menjadikan alam ini tu ada kudrat. Sebab alam ni comel, sempurna, dengan tertib, dengan penuh kesempurnaan. Maknanya ada kudrat, ada kuasa. Kalau dia lemah, tak boleh nak buat alam ini. Tu dalil dia tu. Ataupun kalau kita biasa dengar, biasa dengar, tutup guru biasa kalau kita belajar, masa kita belajar dulu. Kalau lemah, kalau dia lemah, kalau ada sifat kelemahan atas diri dia, kelemahan atas diri dia pun dia tak boleh nak angkat. Dia tak boleh nak buang. Macam mana dia nak menciptakan alam ini? Tu ya. Sebab tu kita kata wajib bagi Allah sifat kamalah. Ni wajib ni. Dia sebenarnya ringkas je. Ringkas sangat lah. Maknanya wajib kita pegang tu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lemah. Kerana kalau Allah Ta'ala lemah, tak panggil Tuhan. Kalau Allah Ta'ala lemah, guna dalil musannif ni kata, maka tak ada alam ni. Dah alam ni ada dah. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Gitu je. Sikit je tu. Hak ijma sikit sangat. Hak tu je. Pegang gitu je. Tak wajib kita tahu setir-setir tu, tak. Kita pegang sekadar pegang dengan akidah tu. Ada orang panggil akidah. Berpegang dengan sifat Allah Ta'ala secara ijma'. Habis. Tu. Kemudiannya kita nak tengok pula. Ni. Sifat kesempurnaan.
Ni yang wajib kita mengetahui dengan tafsir, dengan terperinci. Tadi sifat kesempurnaan secara ijma'. Gitu je lah. Iaitu kemudiannya sifat kesempurnaan yang wajib kita tahu secara tafsir, iaitu tafsir ni apa? Secara terperinci lah. Iaitu 13 sifat. Dengar ni 13. Bukan biasa 20 ke Ustaz? Ni 13 ni Musa dia sebut 13 je yang wajib kita tahu. Mana 13 tu? Iaitu dimula daripada wujud. Mula daripada sifat wujud hinggalah kalam. Habis sifat kalam. Sampai kalam 13. Wujud kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala bin nafsi wahdaniyah qudrah iradat sama' basah hayat kalam. Apa? Kira 13 ni 13. Ni tak ada kaunuhu lah. Ni. Maka yang mengatakan 13. Wajib tahu sifat Allah Ta'ala 13 daripada wujud sampailah sifat kalam, ialah qaul yang rajih. Ni pegangan yang rajih, iaitulah pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat. Cumanya yang masyhur memanglah pegangan yang kuat, tapi masyhur tak masyhur tu belum tentu. Kalau kita kata mana pendapat yang rajih, maka pendapat yang rajih adalah 13. Tapi yang masyhur, yang biasa kita dengar ataupun masyhur di masyarakat kita, iaitu 20. Nanti kita akan tengok kat bawah. Jadi perbezaan dia ni tengok ni. Walaupun ada perbezaan. Nampak. Maka khilaf ini 13 dengan 20 ini hanyalah khilaf yang mana tidak memberi kesan pun kepada intipati akidah kita. Dia hanya sekadar khilaf pada nak bilang ataupun tak bilang. Kena faham baik. Bukannya kau yang mengatakan 13 sifat ini, dia menafikan 7 sifat lagi tu, bukan. Kena faham baik. Bukan masalah tu. Bukan yang kata 13 menafikan lagi 7 sifat yang lain tu, tidak. Cuma yang 13 ini dia tidak bilang. Tu je, tak bilang. Sebab dia kata tak perlu bilang. Tak perlu bilang. Contohnya kita kata 7 lagi tu maknawiyah lah. Kaunuhu tu tak? Kaunuhu tu ada 7. Maka pendapat ataupun kau yang mengatakan 13 ini, iaitulah kau yang tidak mensabitkan ahwal. Tidak mensabitkan ahwal. Jadi kata apa? Dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, maknanya mestilah Allah Ta'ala itu, mestilah keadaan Allah Ta'ala itu yang kaunuhu Ta'ala qadiran. Gitu maknanya. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrah, mestilah Allah Ta'ala itu keadaan yang berkuasa. Kalau kita kata kalau kita kata kenapa pergi contoh handset yang hitam. Kalau kita kata handset yang berwarna hitam. Handset yang berwarna hitam. Bila kita kata handset warna hitam, okey. Kalau kita tengok handset warna hitam, maknanya mestilah keadaan handset tadi tu berwarna hitam. Kalau kita kata seorang tadi qadiran, kudrah, kuasa. Nak pergi contoh. Qiyah lah. Qiyah. Kita faham dah. Tak payah nak ayat lah. Maknanya gitu. Bila kita kata handset tu berwarna hijau, maknanya memang keadaan handset tu berwarna hijau. Kalau kita kata Allah Ta'ala sifat dengan contoh sifat lain, contohnya
Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Hayya. Contoh kita kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat pelihat. Maka membawa makna dah di situ bahawasanya keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Keadaan Allah Ta'ala yang melihat tu, kaunuhu tu. Sifat maknawiyah ni. Maknanya, bukan yang kita tolak Allah Ta'ala keadaan Allah Ta'ala melihat, keadaan Allah Ta'ala berkuasa, bukan dia tolak. Maknanya, termasuk sekali dah. Kira sekali. Tak payah kira dua kali lah. Tak payah kira dua kali. Allah Ta'ala qadirah, Allah Ta'ala kudrat, berkuasa keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa ada dua dah. Dah perlu dah. Dia sekaligus dah. Ni. Maknanya maknawiyah. Tahu kan maknawiyah kan? Keadaan tu maknawiyah lah. Kena nampak dah. Dia kena apa ni? Allah. Kenapa kena ada dah sikit? Dia kena ada dah sikit baru dia faham. Sebab sifat maknawiyah, ingat dah, sifat maknawiyah ni kaunuhu tu lah. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang melihat tu, keadaan. Ni. Maka tengok maka nak apa kata nak suruh mudah faham. Maka kau yang mengatakan 20, dia kata kira barulah. Keadaan Allah Ta'ala melihat tu sifat baru. Keadaan Allah Ta'ala itu mendengar, sifat baru. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, satu sifat lagi pula. Allah Ta'ala perkuasa tu satu sifat. Keadaan Allah Ta'ala perkuasa tu satu sifat lagi. Tu orang yang mengatakan 20 sifat. Maka pendapat yang rajih. Sifat maknawiyah ini sudah berada di dalam sifat maknawi. Maknanya bila kita kata Allah Ta'ala itu berkuasa, maknanya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa dah lah. Faham tak? Tak faham kok? Kita sifat maknawiyah kalau gitu kok. Ya gini, ya seolah-olah. Contohnya nak apa kan nak mudah. Kalau berbahasa maknawiyah ni. Ya gini, ya gini, ya faham. Sekarang ni kita faham tak handset hitam ni? Handset ni warna hitam. Kita faham tak keadaan handset yang berwarna hitam ni? Faham tak sekarang ni keadaan handset ni, keadaan dia berwarna hitam tak? Dia keadaan handset ni berwarna hitam. Kita faham guna. Kita faham keadaan yang berwarna hitam tu macam mana? Cukup dengan kita faham, dia bersifat dengan hitam. Bila dia bersifat dengan hitam, keadaan dia memang warna hitam. Faham? Benda sama kan? Benda yang sama. Boleh faham? Okey. Kau yang mengatakan, sebab tu jadi 13 aja tu. Tak payah kabut, sebab tu jadi 13. Yang mengatakan 20 sifat ini, dia asing. Dia asing. Sifat warna hitam tu sedar, satu sifat. Sifat berwarna hitam tu satu sifat. Keadaan yang berwarna hitam tu sesifat lagi. Maknanya, dengan makna hitam pada handset. Nak susunkan ayat. Gini cara dia. Nak ada hitam pada handset, dia kena ada satu lagi sifat, iaitulah sifat keadaan handset yang berwarna hitam. Barulah handset tu boleh bersifat dengan warna hitam. Tu. Bahasang dia. Dia macam gang. Gini gang. Kalau kita kata gang ke kenapa boleh tepek-tepek sikit. Contoh ni warna hitam. Contoh. Warna hitam lah. Sifat dia tak boleh duduk sendiri. Dia kena duduk pada zat. Contoh. Ni hitam. Dia nak duduk pada zat. Contoh. Ni zat. Ni hitam. Dia nak duduk pada zat. Dia kena ada satu lagi sifat. Nama dia kaunuhu. Dia macam benda gang lah. Gang nak tepekkan sifat tu pada zat. Tu. Fungsi dia. Tu fahaman yang mengatakan 20. Kaunuhu tu. Kaunuhu ni macam gang lah, kita kata gang.
Nak ada sifat hitang pada handset, ia kena ada gang. Sifat kaunuhu tadi tu, barulah handset tu, barulah hitang tadi tu ada pada handset. Kalau tak boleh, dia kata gitu, tak boleh. Ia tambah lagi satu. Padahal benda ni kau yang rajah mengatakan benda tu, kita faham diri dah. Amrun i'tibari je. Tahu amrun i'tibari? Amrun i'tibari benda yang kita faham pada akal dah. Kita faham pada akal. Bila perkara amrun keadaan handset yang berwarna hitam itu amrun i'tibari, maka tak payah kira lah, bukan benda yang asing tu, benda yang sama je. Benda yang tula, bukan benda yang tula, maknanya bukan perkara yang asing yang perlu kita bilang suku. Tu. Tu perbahasan dia lah. Mana? Tu sebab itulah ada khilaf. Tu 13, tu 20. Maksud kita kata khilaf ini hanyalah pada nak bilang ke tak? Nak bilang dia sifat baru ke, sifat suku ke tak payah kata bilang, tak payah kata dia ni sifat suku. Bukan dia menafikan, bukan menafikan maknawiyah. Semua ahli sunnah wal jamaah, yang kata 13 sifat ke, yang 20 sifat ke, semua mengatakan keadaan Allah Ta'ala itu kuasa. Cumanya nak bilang suku ke tak, tu je perbahasan dia. Ni dalam sikit. Ada pun sifat maknawiyah yang 7. Tengok. Iaitu kaunuhu. Kita kata kaunuhu. Itulah maknawiyah tu, keadaan. Kaunuhu ni keadaan. Keadaan. Wajib kita mengetahui atas jalan ijma' jua. Ni yang bertanda dah ni. Ni adalah bukan daripada kitab Faridah ni. Ni adalah fahaman. Ataupun wajib kita mengetahui atas jalan ijma' jua ni adalah fahaman daripada pengarang kitab ni Syekh ni Abdullah Al-Jamburi, bukan daripada kitab Faridah, bukan daripada pengarang asal kitab Faridah. Ni hak dia tambah, iaitu begini. Tengok maksud dia. I'tiqad kita sifat maknawiyah yang 7 itu, sifat maknawiyah yang 7 tadi tu, iaitu kaunuhu tu, kesemuanya sifat Tuhan. Kita i'tiqad tu semua tu sifat Tuhan, kerana kesemuanya setengah daripada sifat kesempurnaan. Bukan kita nafi. Anda faham baik. Bukan dengan mana 13 tu dia nafi. Bukan. Cuma nak bilang i'tiqad sama saja. Okey, habis. Dan tidak harus kita i'tiqad sifat maknawiyah yang 7 bukan sifat Tuhan. Tidak harus ni dengan mana haram lah. Haram. Tidak harus. Maknanya haram kita i'tiqad sifat maknawiyah yang 7 bukan sifat Tuhan, kerana ia setengah daripada sifat kesempurnaan. Dan siapa i'tiqad begitu nescaya kafir wa iyadu billah. Barang siapa yang menafikan maknawiyah kufur. Barang siapa yang menafikan maknawiyah maka dia kufur. Kena faham dah? Maknanya yang mengatakan 13 tadi, dia mengatakan sifat maknawiyah ini adalah amrun i'tibari, yang tidak perlu kita bilang asing ataupun tak perlu kita bilang suku. Kena faham dulu amrun i'tibari. Kita kena faham. Apa itu amrun i'tibari? Amrun i'tibari ni iaitulah perkara yang kita faham ataupun kita reti pada akal sahaja. Tapi tidak ada pada kharij. Sebab apa kita bincang ini? Sebab sifat, sebab sifat kita ke, sifat Allah Ta'ala ke, nanti kita akan tengok. Ada sifat yang bangsa i'tibari, ada sifat yang jenis wujudi.
Contoh sifat ma'ani Allah Ta'ala. Okay, kita pergi dulu. Sifat amru i'tibari ni adalah perkara yang kita faham pada akal saja. Tak ada pun pada luar. Tak ada pada kharij. Tidak ada pada luar. Contohnya apa? Kita kata petok. Handset ni petok. Petok ini adalah perkara yang kita faham pada akal. Bila bentuk gini, petok. Yang kita faham pada akal sahaja. Dan petok tu sifat tak? Sifat. Bulat, bujur, panjang, pendek, tebal, nipis tu sifat. Tapi sifat yang jenis amrun i'tibari. Sifat yang kita faham pada akal. Kita akan pergi pada sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gitu kat sifat kita. Ada yang amrun i'tibari macam petok. Kalau tunjuk petok. Tak ada pun pada keluar ni, betul tak? Dia tunjuk petak, tak ada. Kalau kita tunjuk ni plastik, ni kaca, ni plastik. Mana petak? Tak ada petak. Ya hanya kita reti pada akal. Panjang, mana panjang? Tunjuk panjang, ni kayu ni. Bukan panjang. Panjang kat mana? Tu panjang. Mana panjang? Panjang yang kita faham pada akal. Itu satu sifat. Ada satu lagi sifat yang yang amrun i'tibar, sifat yang jenis wujudi. Yang ada, dia ni ada pada kharij. Contohnya sifat hitam. Bila kita tengok, kita faham sifat hitam. Kita faham sifat hitam. Dan dia ada tak pada kharij? Ada. Mana hitam ni? Inilah hitam. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak dengan panca indera. Bila kita sebut ada ni tak semestinya dengan sentuh. Ada ni dengan makna perkara yang kita dapat dengan panca indera yang 5. Contoh. Kita suara. Suara kita dapat dengan panca indera pendengar. Maka suara itu perkara yang wujud, perkara yang ada. Sifat kasar. Sifat kasar ni sifat yang ada. Sebab apa kita kata dia ni sifat yang ada? Sebab dia ni kita boleh sentuh. Kasar ni. Bila kita sentuh, ni licin ni. Panas, sejuk. Tu semua sifat yang ada. Hijau, biru, merah, semua ada. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak dengan mata. Tu sifat yang ada je, yang jenis ada. Gitu kok ini kita akan tengok sifat maknawi. Sifat Allah Ta'ala ada yang jenis amrun i'tibari, ada yang jenis ada, yang wujudi. Contoh sifat kudrat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani tu semua sifat wujudi yang ada. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak tunjuk, nescaya kita akan nampak. Lepas kita akan tengok. Ni nak faham amrun i'tibari. Okay, habis. Atau sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsir 20 jua. Inilah kaul yang masyhur. Ni. Ada pun kaul yang masyhur yang tersebar luas adalah kaul yang mengatakan sifat yang wajib kita tahu secara tafsir adalah 20. Nanti kita dah sebut sifat Allah Ta'ala 20 tu. Bahawa ni yang tersebar luas, yang masyhur. Tapi dia rajah ke tak? Dia tak rajah. Yang rajah 13. Tak ada masalah. Tengok dulu. Inilah 13 atau 20 sifat. Ni. Kemudian kita nak masuk dah lah. Kita nak masuk kepada sifat yang wajib kita tahu secara tafsiri. Okay. Pertama, wujud sifat nafsiyah. Wujud sifat nafsiyah. Apa makna wujud? Erti ada Allah Ta'ala. Wujud ni maknanya ada Allah Ta'ala. Dan sifat ada, sifat wujud ini adalah sifat nafsiyah. Kerana kita akan tengok pembahagian pada sifat Allah Ta'ala dia ada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sekarang ni kita tengok, kita masuk pada bahagian pertama, iaitulah bahagian sifat nafsiyah. Ada berapa sifat nafsiyah? Ada satu sahaja, iaitulah wujud. Kemudian kita pergi pula sifat nafsiyah. Apa maksud sifat nafsiyah? Nafsiyah ini
Maknanya bangsa ada. Bangsa ada lah dah. Nafsi, bangsa diri. Bukan bangsa ada, bangsa diri. Sifat yang dibangsakan kepada diri. Ni. Wujud-wujud ni sifat yang dibangsakan kepada diri. Sebab apa? Sebab wujud ini selama mana adanya zat, adanya wujud. Tu sebab itulah dinamakan sebagai dia ni nafsiyah, dibangsakan kepada diri. Selama mana diri tu ada, selama mana zat itu ada, maka ada tu ada situ. Dan sifat wujud inilah satu-satunya sifat yang setia pada zat. Ni. Sifat lain tak semestinya, contoh bijak. Bijak bila ada diri seseorang, tak semestinya bijak ada situ. Dah dia bodoh, bijak tak ada kat dia. Contoh, kalau kita kata sifat lain kau tak semestinya ada pada zat tu. Putih tak semestinya kalau ada zat ada putih, tak. Hitam tak semestinya ada zat ada hitam, tak. Tapi sifat wujud ini selama mana selama mana ada zat maka ada sifat. Ada sifat wujud tu ada. Sebab itulah dinamakan sifat wujud ini sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri. Sebab selama mana ada zat, ada diri, maka adalah sifat wujud tu. Tu kena. Sebab tu dia kata wujud sifat nafsiyah. Dah. Habis. Kemudian tak apalah kita bahas sifat nafsiyah. Ni faham okey, apa maksud wujud? Wujud erti ada Allah Taala. Dan dikehendaki dengan ada Allah ini ialah yang zati. Ni. Kita kata Allah Ta'ala ada, wujud ada. Kita pegang tu, pegang kemah. Allah Ta'ala wujud. Kemudian kita kena tahu pula wujud Allah Ta'ala. Wujud Ta'ala Allah Ta'ala ni macam mana? Wujud Allah Ta'ala ini ialah wujud yang zati. Ataupun kita kata wujud yang hakiki. Ikutlah, sama je nama dia. Yang zati ataupun yang hakiki. Apa makna wujud yang zati? Apa yang dimaknakan dengan wujud yang hakiki? Bermakna ada Allah ini ada sendiri-sendiri. Ada sendiri-sendiri, tidak menjadikan dia oleh yang lain. Dah habis lagi tu. Dan adanya pula tidak berubah, tidak mati, tidak hilang, tidak binasa, bahkan kekal selama-lamanya, dan ada pada sedia kala dan tidak menerima Allah oleh tak ada sekali-kali. Tu panjang. Tu. Faham? Pendek dia. Kalau tengok dalam kitab agak ni, ada sifat wujud ni, ada. Bimakna anna al-wujudahu li zatihi la li'illatin ay ghairu laysa mu'athiran fi wujudihi ta'ala. Okey. Yang dimasukkan dengan wujud zati ini iaitulah wujud Allah Ta'ala tidak dikeranakan oleh satu kerana. Anna wujudahu li zatihi la li'illatin, bukan dikeranakan oleh satu kerana. Dengan mana apa? Anna ghaira laisa mu'assiran. Dengan mana bahawasanya yang lain tidak memberi bekah pada wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala ni bukan adanya Allah Ta'ala. Wujudnya Allah Ta'ala ini bukan dijadikan oleh yang lain. Tu bukan dikeranakan oleh kerana. Adanya kita ni adalah dikeranakan oleh suatu kerana. Li'illatin, ada yang menjadikan kita. Dah apa? Sabar satu-satu. Wujud yang zati. Wujud yang zati ini iaitulah ada Allah ini ada sendiri-sendiri. Sama je. Tu masuk yang zati tu.
Hakiki zati sama. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri-sendiri. Kena faham baik. Sendiri-sendiri bukan dengan makna Allah Ta'ala menjadikan diri dia. Bukan. Bukan. Sendiri-sendiri ni bukan dengan makna Allah Ta'ala tak ada. Kemudian Allah Ta'ala jadikan diri dia sendiri. Benda tu batil lah. Mustahil lah. Macam mana dia tak ada. Lepas tu dia jadikan diri dia sendiri. Tak. Bukan dengan makna tu sendiri-sendiri ni. Ada sendiri-sendiri ni dengan mana tidak menjadikan dia Allah oleh yang lain. Tu maksud dia. Tu maksud dia. Tu maksud ada sendiri-sendiri tu. Boleh faham tak? Kesimpulan dia gini. Kesimpulan dia gini. Allah Ta'ala wujud. Allah Ta'ala ada. Okay. Dan ada Allah Ta'ala ini adalah ada yang zati ataupun ada yang hakiki. Apa maksud ada yang zati ataupun apa yang dimaksudkan dengan ada yang hakiki? Iaitulah ada Allah ada sendiri-sendiri. Apa maksud dia? Iaitulah tidak ada yang menjadi tidak menjadikan dia oleh yang lain. Tu maksud dia. Ada Allah Ta'ala ni bukan kerana ada yang menjadikan dia. Tidak. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri-sendiri bukan dengan mana Allah Ta'ala menjadikan diri dia. Tu maksud dia. Bahkan Allah Ta'ala ni sedia kala lagi. Ada Allah Ta'ala ni sedia kala lagi. Tu. Allah Ta'ala tengok tu. Tengok apa? Ikai habis ni. Yang akan kai banyak. Lepas tu dia kata pula dan adanya pula tidak berubah. Macam kita berubah-berubah. Dulu tak ada, baru ada. Lepas tu ni tak ada pula. Berubah. Allah Ta'ala tak berubah. Tak mati. Allah Ta'ala tak mati, tak hilang, tak binasa. Orang panggil apa? Kekal orang panggil tu. Kekal selama-lamanya. Dan ada dia pada sedia kala tidak menerima Allah oleh tak ada sama sekali. Tu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beza dengan adanya kita. Ada yang kedua dinamakan sebagai ada yang aradi. Panggil ada yang aradi. Ada yang aradi ini adalah ada diri kita ni. Maknanya aradi ataupun ghairul hakiki. Ada yang tidak hakiki. Yang kedua. Tu ada siapa tu? Tu ada kita. Apa maksud ada yang tidak hakiki ataupun apa yang dimasukkan dengan ada yang aradi? Iaitulah ada disebabkan ada yang menjadikan dia. Gitu kan? Ada sesuatu tu ada yang menjadikan dia. Ada yang dikeranakan oleh suatu kerana. Nama dia. Wujuduhu bi'illati. Ada dia tu kerana ada yang menjadikan dia. Tu panggil ada yang aridi ni. Macam diri kita, ada diri kita ni kerana Allah Ta'ala yang menjadikan. Kita ada yang aridi. Ada pun ada Allah Ta'ala, ada yang zati. Iaitulah ada Allah Ta'ala tu dengan sendiri-sendiri. Iaitu tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala pada sedia kala. Tu. Patulah kalau kita tanya, Allah Ta'ala ada? Ada. Dah kita pun ada. Sama ke? Itu sama ke tak orang tanya? Dah tu sama lah kita. Allah Ta'ala ada, kita pun ada. Kita boleh jawab. Ada Allah Ta'ala yang zati. Kita aridi. Beza tak? Beza lah. Ada kita kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Allah Ta'ala yang mengekalkan kita sekarang ni. Boleh bila-bila masa Allah Ta'ala boleh nak meniadakan kita. Tu ada kita. Ada yang aridi. Ada pun ada Allah Ta'ala yang zati. Yang tadi kita kata. Tak boleh binasa kekal selamanya sedia kala. Tak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Sebab apa? Ni adalah persoalan orang Wahabi yang akan tanya kepada kita. Mu kata kaku dok eleh tangan. Tangan aku pun boleh kata apa? Allah Ta'ala ada tangan tapi tangan Allah Ta'ala tak sama. Tak sama macam makhluk. Dah mu kata Allah Ta'ala ada, mu pun ada. Tu.
Hilang air pada mula lagi. Selama mana? Ada? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selama mana persamaan itu tidak berlaku tasbih. Ni hanyalah persamaan pada lafaz. Allah Ta'ala ada, kita pun ada. Sama pada lafaz. Tapi timbul syubhah tak? Makna dia sama tak? Tak sama. Timbul syubhah tak? Timbul syubhah. Selama mana tak timbul syubhah tak ada masalah. Yang jadi masalahnya tangan. Bila sebut tangan, syubhah lalu. Tangan tak kira dah. Adalah orang panggil gabungan daripada tulang-tulang daging seteka tu tambah ada darah. Tu jengkel. Yang akan timbul syubhah. Tu. Abi sifat tu. Ni sifat nasiyah. Wujud ialah sifat subuti. Ni subuti. Kemudiannya aku apa? Kemudiannya musannif kata wujud itu sifat 2 minit. Wujud itu sifat yang subutiyah. Subutiyah orang panggil tetap. Tetap ni orang panggil sungguh ni. Sungguh. Sungguh ni lah orang panggil amrun i'tibari. Sungguh. Dah kita akan bahas lah benda ni. Kita tak apa, kita tak bahas ni, kita beri contoh saja. Amrun i'tibari. Ada? Amrun i'tibari. Kalau contoh kita kata satu sifat. Kita kata sifat yang panjang. Okey, sifat panjang ni adalah sifat yang amrun i'tibari ataupun kita kata yang bangsa yang jenis sungguh sahaja. Dia ada ke tak? Tak ada. Tapi sungguh ke tak? Sungguh. Faham tak? Nanti kita akan tengok wujud ni kita lah. Wujud ni subuti. Dia wujud ada. Ada ni ada ke tak? Kata gitu. Allah Ta'ala ada. Okay, sifat ada, diri ada tu. Ada ke tak? Kalau faham, boleh faham dah. Okay. Tadi kita kata sifat yang ada 2, amru i'tibari satu, yang jenis faham saja. Apa panggil sungguh ataupun yang jenis wujudi, yang jenis ada. Kalau kita kata sifat yang jenis ada. Contoh, hitam. Hitam ni ada ke tak? Ada. Lalu dia sungguh ke tak? Dia sungguh. Sebab tiap-tiap yang ada dia ni sungguh. Tiap-tiap yang ada dia sungguh. Tapi tak semua perkara yang sungguh dia ada. Tak semua sungguh dia ada. Contoh, panjang. Panjang tak dia ada tak? Kita nak tunjuk ada tak kat luar? Tak ada. Nak tunjuk yang mana panjang tak ada di kat luar. Dia tak ada tapi dia sungguh tak? Dia sungguh. Akal kita boleh faham, reti. Faham lagi? Ada sifat yang jenis ada lagi sungguh, ada sifat yang jenis sungguh tapi tak ada. Sifat amrun i'tibari tu lah. Tengok diri kita lah, diri kita ni ada, benda-dua tu ada. Koko kita ni, sifat pada koko pada kulit kita ni. Koko ni sifat yang jenis ada, lagi pula dia sungguh. Kita boleh nak tengok dengan mata. Ada pun gemuk diri kita, kuruh diri kita. Perkara tu boleh tengok, boleh tunjuk ke gemuk boleh tunjuk ke gemuk? Tak ada. Ni baju, ni kulit, ni perut. Gemuk tu kita faham ke mana? Kita faham pada akal saja. Tu orang panggil perkara yang sungguh sahaja. Tu sifat tu. Kena faham, sifat kita ada 2 jenis. Ada. Kita sambung ke depan lah. Ke depan lah. Nak kena faham. Tak, biar boleh tasawuf. Tasawuf dah pernah tak apa. Bayangan-bayangan ke depan senang kita nak faham insya-Allah. Tak apa dah. Sekadar tu je lah dulu pada malam ni. Faham dah? Agak faham dah wujud zati dengan wujud aridi. Nak faham baik tu. Beza yang sama jelas lah. Kalau orang tanya kita lepas pada ni,
Mari puak Wahabi mari surah ni, dia nak kacau surah ni. Itu surah khabang ni. Surah khabang. Dia nak khabar kena. Abang boleh jawab insya-Allah. Ataupun ada mari seorang, ustaz mari ngajar. Dia mari ngajar. Dia kata macam-macam. Dia kata dah kalau kita kata Allah Ta'ala ada, kita pun ada boleh. Maknanya tangan Allah dengan tangan kita pun boleh lah. Bila kau begitu, kita pun jawab. Kita ambil mat kita ngajar saja. Suruh dia dengar lah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, al-mahmud itu datang daripada diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.